Walaupun dia tak solat, tapi dia baik. Siapa tak solat, tidak boleh dikatakan baik. Mana orang yang tak solat, memang orang jahat. Iblis tidak mahu tunduk kepada Adam, bukan kepada Allah. Orang tak solat, tak mahu tunduk kepada Allah. Mana orang tak solat, jahat dari iblis. Betul tak? Iblis disuruh tunduk kepada Allah, iblis tunduk. Yang dia tak mau tunduk kepada Nabi Adam. Kenapa dia tunduk kepada Allah? Kerana dia tahu Allah itu maha besar. Kenapa dia tak mau tunduk kepada Adam? Kerana dia kata sendiri, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api, muat Adam muat dari tanah. Takkan api tunduk ke tanah? Tapi kita manusia bisa tak mau tunduk kepada Allah, jahat dari iblis. Maka semua penduduk di langit beri hormat kepada Nabi Adam yang diketuai oleh para malaikat. Malaikat iblis. Tahulah penyakit orang yang tak embuh semayang ni, takabur. Dia rasa dia hebat. Hebat dari siapa? Hebat daripada Allah. Orang yang tak semayang, dia rasa dia hebat daripada Tuhan. Itu hakikat. Kalau dia rasa Allah lebih hebat dari dia, dia semayang. Tak khasyuk pun dia semayang kau. Tak awal pun tengah waktu pun dia semayang juga. Kerana apa? Kerana perintah Allah. Tapi orang yang tak semayang ni, dia rasa Allah tu kecil, dia besar lagi. Dia besar dari Tuhan, maka tak payah semayang. Betul tak? Jadi kalau tak semayang, tak ada masalah. Sebab dia kita duduk dalam dunia ni tempat memilih. Pilih apa? Pilih tempat balik lagi. Mu nak syurga ke neraka? Sekarang pilih. Kerana akhirat dua jalan saja, tidak ada tiga. Akhirat dua je. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekumpulan diheret masuk syurga, sekumpulan dihalau ke dalam api neraka. Kalau tak semayang, nama neraka dia neraka sakar. Akhirat tak ada amal soleh, masuk syurga. Tak ada amal soleh, masuk neraka. Nabi sebut dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Pertama awal sekali Tuhan akan tanya kepada seorang manusia pada hari kiamat, solat. Jelas lagi, ada solat baru kira amal yang lain. Tak ada solat, go to hell, masuk dalam api. Memang tak mayang api baik. Baik tu. Tak semayang baik ke mana? Faham? Orang tak semayang ni member of the hell, ahli neraka. Neraka mana? Neraka sakar. Macam kita semayang, mu semayang aku mula tahun depan aku semayang. Oh, mu tak mau masuk syurga. Apa mu kata gitu? Nabi suruh kata, kullu ummati yadkhul jannah. Semua umat aku akan masuk syurga illa man aba. Melainkan mereka yang tak mau masuk. Orang yang ikut perintah aku masuk. Orang yang tak ikut perintah aku suruh semayang, dia tak mau masuk. Kamu semua akan dipanggil pada hari kiamat. Apa panggil? Untuk mendengar keputusan. Keputusan apa? SPM, CJ Padang Mahsyar. Kalau lulus masuk syurga, tak lulus kena bakar dalam api. Adapun orang-orang yang menerima suratan amalan daripada belakangnya, tangan ni dimasukkan melalui dada, yang ditebuk berlubang dada, diterik tangan kiri itu senjah ke belakang, terima surat ke belakang. Tepuk dada, orang masuk tangan kiri, terima surat ke belakang. Bila terima ke belakang, dia akan bertepik, dia kata, mampu aku hari ini, celaka aku pada hari ini. Selepas ini kena bakar di api neraka. Kerana dia dulu masih hidup di dunia kira duk bergembira je dengan anak bini. Orang pergi surau, tak pergi surau. Orang pergi sejid, tak pergi sejid. Orang sibuk nak semayang, dia sibuk nak pergi jalan. Orang lain jalan juga, dia siapa tak semayang. Sibuk nak menggembirakan anak bininya saja. Hari ini keputusan masuk